Kan Aina cakap panas. Kenapa panas? Baru keluar. Baru je keluar daripada. Bagi tahu specific heat capacity dia tinggi. Oh, okey. Dia makan Maggi dulu. Specific heat capacity Maggi rendah sebab dia kecil, surface area dia kecil. Boleh bagi tahu dia masuk dalam mulut macam tu, gigit sikit. Ataupun mungkin kalau nak lebih jelas lah, kalau ikut buku lah kan, awak letak dua senduk kat situ, senduk besi, senduk kayu. Kenapa senduk besi tak boleh pegang lepas tu? Panas. Dia specific heat capacity dia rendah. Yang kayu kenapa tak panas? Specific heat capacity dia tinggi. Tinggi. Sebab dia perlukan banyak tenaga haba untuk naikkan temperature sebanyak 1 degree Celsius. Lepas tu yang steam bun tu pula. Kita boleh bagi tahu steam bun tu dia gunakan wap kan. Untuk panas tu kita gunakan wap betul. Itu adalah specific latent heat of fusion. Specific latent heat of vaporization. Okay, so specific specific latent heat of vaporization ni dia punya temperature lagi tinggi sepatutnya daripada 100 degree Celsius. So pau tu masak sebab kalau dia gas tu dia akan gas lama kan. Maksud dia apabila air tu dah mendidih dia akan keluar gas betul. Ni specific latent heat of vaporization ni dia akan panaskan pau tu dalam masa yang singkat. Sebab kenapa kita boleh bagi tahu? Sebab kinetic energy dia yang ni tak ada kinetic energy dia tinggi. Kinetic energy dia tinggi atau kita boleh bagi tahu tentang dia punya heat energy dia increase. Heat energy dia paling tinggi. Kalau dalam air tu maksud dia punya kinetic energy heat energy dia paling tinggi. So dia boleh panaskan pau tu dalam jangka masa yang panjang. Kalau kita boil je biasa rebus je dalam tu mungkin rasa dia tak sama macam kita kukus. Kalau kukus kita boleh bagi tahu tentang konsep specific latent heat of vaporization. Sebelum dia makan suruh dia jawab soalan dulu. Kalau tak boleh jawab jangan bagi makan. Tapi dalam grup lah. Betul cikgu buat macam tu. Bagi dia reward. Behavior. Awak kena jawab dulu baru kita bagi awak reward. Kalau tak boleh jawab jangan bagi. Dia akan tanya kawan dia sampai dia faham. Sebab nak makan Maggi, cikgu bawa Maggi itu banyak. Sampai habis Maggi. Dan dia orang enjoy dalam kelas. Belajar sambil makan Maggi. Betul tak? Happy tak macam tu? Happy. So dia faham tak lepas tu awak rasa? Itu pembelajaran yang bermakna. Dan cikgu pernah buat juga PBL ni. Cikgu letak air, ada sifon kan? Sifon. Cikgu cakap tanpa gunakan mulut awak, tolong pindahkan air ni daripada baldi A pergi ke baldi B tanpa gunakan mulut. Tu je task cikgu. Suruh dia buat ramai-ramai. Pelajar yang nakal tu yang boleh buat. Pelajar yang bijak tu bukan yang bijak. Maksud dia yang pelajar yang high achiever tu tak boleh nak buat. Sebab dia tak pernah buat benda ni kat rumah. Aquarium pun tak ada. Kalau ada aquarium pun bukan dia yang buat, ayah dia yang buat. Tak tahu macam mana nak pindahkan air daripada baldi A pergi baldi B tanpa guna mulut. Kan biasa dia sedut kan? Dia sedut, bagi position tinggi sikit, baru air tu bergerak. Ni tak payah position tinggi. Macam mana nak buat? Itu pembelajaran bermakna lah. Pembelajaran bermakna yang cikgu biasa buat dengan murid kat dalam. Ataupun kalau kita buat atmospheric pressure kan, kita bawa kita punya rubber sucker tu kan yang tampal dekat dinding tu, nak melekat. Macam mana boleh melekat? Tanya dia. Jangan bagi 100%. Jangan bagi semua knowledge tu kat budak direct. Kalau bagi dia direct, dia bukan pembelajaran bermakna. Bagi dia kona-kona sikit. Itulah barulah dia orang akan guna otak dia. Kebijaksanaan dia akan keluar lepas tu. Lain aku tak okey ke? Lain aku tak okey ke? Sekejap. Kejap. Lain aku tak okey.
Line aku tak okey. Line aku tak okey. Terkeluar. Tawarkan banyak apa peluang kerjaya dalam bidang STEM sebenarnya. Macam kita ada data center, kita jadi hub semiconductor terbesar dekat Asia Tenggara. Kita nak apa yang kerajaan dah rancang tu dapat beri manfaat kepada seluruh pelajar di Malaysia khususnya. Kita nak kalau boleh murid ni tahu apa sebenarnya, kalau tengok World Economic Forum tu kan, apa sebenarnya kriteria yang dia nak untuk jadi bekerja tahun 2030 contoh. Maksudnya bagi dia bersedia. Kena kreatif, kena pandai cakap, soft skill bagus. So cikgu nak kalau boleh kita bersama-sama lah dalam perkara ni, kita sama-sama bangunkan soft skill murid-murid kita ke level yang lebih tinggi. Bukan sahaja knowledge, soft skill sekali. Itu sahaja. Terima kasih cikgu atas kerjasama dan perkongsian yang cikgu sangat bermakna. Kami amat menghargai masa dan ilmu yang cikgu kongsikan. Terima kasih untuk doa yang cikgu bagi. Kami minta maaf kalau ada kurang, salah silap daripada kami. Itu sajalah untuk hari ini. Alhamdulillah, cikgu doakan Tutup. Kita cakap. dipermudahkan. Cikgu doakan semoga urusannya semua dipermudahkan dan dapat keputusan cemerlang Cakap kat sini. dalam Kat sini je. peringkat sarjana muda nanti. Nak cakap. Okey. Cikgu, boleh kami tahu tak cikgu bersekolah di mana sekarang ni? Ya. Dengar tak suara saya ke tak dengar sangat? Lagi sekali. Boleh kami tahu cikgu bersekolah di mana sekarang ni? Cikgu mengajar di mana? Sekolah cikgu mengajar. Cikgu dah habis sekolah. Cikgu mengajar. SMK Felda Ulu Tebrau. Felda Ulu Tebrau. Sini lah, cakap kat sini terus. Tak apa, sini je. Maksudnya kita terus satu ni je. Kita sekali je satu tab. Cikgu, boleh nanti kita orang minta alamat tak nak hantar buah tangan nanti? Buah tangan? Tak apalah, susah. Apalagi kita tanda penghargaan daripada kami dah. Bukan senang nak kontak guru cemerlang. Apa tu? Bukan senang nak kontak guru cemerlang. Susah juga nak cari. Ya ke? Ramailah guru cemerlang. Tapi susah nak dapat kontak tu. Boleh ke kita? Oh, ya ke? Mungkin cikgu yang paling senang kot. Cikgu famous. Nombor telefon cikgu kat mana-mana Tapi macam jadi cikgu cemerlang, cikgu ada bagi talk ke untuk student nak SPM ke? Ada? Ada lah. Ada. Tu memang biasa. Memang kenalah tolong rakan-rakan kan. Sebab ramai yang dah pindah sekarang. So cikgu-cikgu baru yang ajar fiziknya. Cikgu nak kena assist sikit lah. Format dia, cara nak jawab sikit-sikit lah. Kita nak, macam mana nak bagi? Boleh ke tak kami hantar? Boleh. Boleh je? Maksudnya Susah lah. Jangan susah-susahkan awak. tak apa, okey je. Kita okey je. Dah segan pula nak memberi. Sebab cikgu dah tolong kita orang, jadi kita orang bagilah.
Apa-apa nak minta tolong nanti Roger je, insyaAllah. Cikgu kalau ada masa, cikgu akan tolong. Baik, terima kasih Okay. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okay, sama. Nanti recording cikgu hantar. Okey, boleh. Okay, Baik, terima kasih cikgu.